Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan bagi kursus BMMB 3223 pengajaran bahasa dalam bahasa Melayu. Iaitu kami perlu membuat persembahan reflektif dalam rancangan pengajaran harian iaitu RPH untuk kemahiran membaca. Jadi, pensyarah kami ialah teknologis Dr. Biamin bin Ahmad dan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya, Muhammad Aiman Daniel bin Muhammad Azman. Seterusnya kita ada saudari Nur Iwana binti Abdullah Badil dan yang ketiga Nur Kamalia binti Muhammad Kamaruzaman. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ahli iaitu yang pertama Nur Iwana binti Abdullah Badil, yang kedua Muhammad Aiman Daniel bin Muhammad Azman dan yang ketiga iaitu Nur Kamalia binti Muhammad Kamaruzaman. Baiklah, ini ialah soalan yang kami dapat. Anda dikehendaki mereka bentuk satu persembahan berupa reflektif dalam rancangan pengajaran harian untuk kemahiran membaca bagi satu sesi PDPC, Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, untuk pengenalan, apa itu RPH? RPH ialah rancangan pengajian harian, merupakan dokumen perancangan yang disediakan oleh guru sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran PDPC di dalam bilik darjah. RPH berfungsi sebagai panduan sistematik yang merangkumi objektif pembelajaran, isi kandungan, strategi pengajaran dan aktiviti serta bahan bantu mengajar yang akan digunakan selaras dengan kehendak kurikulum seperti KSSR atau KSSM yang berpandukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Melalui RPH, guru dapat merancang pengajaran secara tersusun dan berfokus. Ini dapat meningkatkan keberkesanan PDPC, pengurusan masa dengan baik serta memastikan penglibatan aktif murid. Selain itu, RPH juga menjadi alat refleksi bagi guru menilai keberkesanan pengajaran dan membuat penambahbaikan untuk masa yang akan datang. Baiklah, ini ialah RPH yang kami dapat iaitu daripada saudari Hanah Nafisah binti Muhammad Nurzain, ambilan PISMP Ogos 2022-2027 yang mempraktikal di SK Paya Resak yang mengajar tahap 2 iaitu tahun 4. Baiklah, izinkan saya memberi pengenalan terhadap RPH yang kami dapat. Baiklah, RPH ini digunakan oleh saudari untuk mengajar pelajar tahun 4 Ibnu Sina yang terdiri daripada 3 orang pelajar di mana tema pembelajaran ialah jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan dengan tajuk pembelajaran Petua Kejayaan di mana fokus pembelajaran fokus kemahiran ialah kemahiran membaca di mana standard kandungan 2.1 iaitu asas membaca dan memahami dan standard pembelajaran 2.1.1 membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah, beralih pula kepada objektif pembelajaran di mana pada akhir pembelajaran murid dapat membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, memahami kandungan petikan dengan menyatakan idea utama di mana sistem bahasanya ialah sebutan, intonasi dan ejaan dan pengisian EMK iaitu elemen merentas kurikulum, nilai murni, kesungguhan, disiplin dan ketekunan dan teknik ialah teknik soal jawab. Baiklah, marilah sama-sama kita saksikan simulasi semula berdasarkan RPH yang kami dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey. Maaf ya cikgu lewat sikit tadi. Tak apa cikgu. Sebab cikgu jaga kelas PJ yang kelas sebelah awak ni. Oh, kita orang pun
baru lepas PJ juga. Patutlah pakai PJ. Ya. Jadi semua dah sedia ke nak belajar tadi kelas PJ? Sudah, cikgu. Tak penat? Penat sikit, Penat tapi sikit kita orang je. tetap bersemangat nak Okey. belajar. Tak apa, hari ni kita nak belajar santai-santai je tentang nilai murni. Jadi rasanya nilai murni ni semua kita dah tahu kan? Betul. Jadi hari ni cikgu nak ajar awak semua tentang nilai-nilai murni. Jadi sebelumlah kita main ke, kita nyanyi ke, kita buat apa-apa aktiviti, cikgu nak awak dulu terangkan berdasarkan apa yang awak faham tentang nilai-nilai murni. Boleh? Seorang-seorang boleh? Boleh. Siapa nak cuba dulu? Saya. Alah. Awak dah dulu. Okey, Kamalia. Saya dulu, Apa eh? nilai murni? Apa yang saya faham tentang nilai murni ni ialah benda yang baik yang kita boleh buat. Kiranya nilai murni ni ialah benda baik yang Benda kita baik. boleh buat. Ya. Betul. Okey, kita tengok pendapat Iwana. Pendapat saya pun sama juga macam yang Kamalia bagi tahu tadi. Nilai-nilai murni ni ialah perkara-perkara yang baik lah, nilai-nilai yang baik yang boleh kita buat. Betul. Okey, tepuk tangan. Semua betul. Okey, jadi Pandai lah awak. sebelum kita masuk, kita tengok dulu apakah maksud nilai-nilai murni. Jadi cikgu nak Kamalia tolong baca boleh? Boleh, cikgu. Okey, baca. Nilai murni ialah sifat atau sikap baik yang diamalkan oleh seseorang dalam kehidupan seharian untuk membentuk apa tu? Akhlak yang positif dan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Ya, betul. Jadi, nilai murni ni ialah sifat ataupun sikap baik yang diamalkan oleh seseorang untuk kehidupan seharian, membentuk akhlak yang positif dan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Oh, macam tu. Ya. Jadi kalau saya tolong cikgu tu adalah salah satu nilai pada nilai murni lah kan? Kalau tolong cikgu, apa nilai murni yang terlibat dalam menolong tu? Prihatin. Ya, prihatin, tolong menolong, hormat kepada guru tu dan sebagainya. Jadi sebenarnya nilai murni ni ada banyak. Tapi yang saya tahu, yang awak tahu hanyalah tolong menolong, Betul. baik hati. Tapi kalau realitinya nilai murni ni sangat banyak. Jadi hari ni kita kenali satu-satu apa yang ada dalam nilai murni ni. Boleh? Boleh. Okey. Inilah nilai-nilai murni yang awak akan belajar. Banyak kan? Banyak. Jadi kalau kita baca nampak tak menyeronokkan lah kan? Betul. Apa kata cikgu nyanyi, lepas tu awak semua ikut. Boleh? Kiranya cikgu nyanyi dulu sampai habis, lepas tu awak semua pula nyanyi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Dengar lepas tu ikut. Okey. Dulu cikgu nyanyi dulu kan? Okey. Baik hati, berdikari, hemat tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, berani, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, sederhana, syukur, patriot, rasional dan masyarakat. Boleh? Okey. Cikgu dah nyanyi, jadi cikgu nak dengar awak pula nyanyi. Boleh? Boleh. Okey, cikgu kira nyanyi sama-sama tau. Okey. 1, 2, 3. Baik hati, berdikari, hemat tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, berani, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, sederhana, syukur, patriot, rasional dan masyarakat. Okey, tepuk tangan. Okey, jadi kita nyanyi. ya, pandai awak semua, cikgu tahu pandai nyanyi. Jadi inilah semua nilai murni yang akan kita belajar. Jadi nyanyi pun dah, jadi cikgu nak tanyalah pula. Kamalia, cikgu nak tanya kerjasama. Apa maksud kerjasama? Kerjasama ni maksudnya kita melakukan suatu perkara tu bersama-sama. Betul. Contohnya macam saya dan Iwana selalu tolong cikgu. Betul. Okey, betul. Seterusnya Iwana cikgu nak
Syukur. Apa maksud nilai syukur tu? Bagi saya, syukur tu contohlah kalau kita dapat apa-apa ke, kita kena bersyukur dengan apa yang kita dapat. Betul. Tu. Betul. Jadi, kebanyakan dekat sini kita dah tahulah kan? Okey, jadi kita ke seterusnya lah. Kita pun nyanyi soal dah soal tapi tak main. Kan? Jadi kita akan mulakan sesi kita dengan satu permainan. Jadi dekat depan cikgu ni kita ada satu silang kata tentang nilai-nilai murni. Jadi kamu semua kena cari dekat dalam semua ni ada beberapa nilai murni. Jadi cikgu nak seorang dapat 2. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Awak semua cari dekat dalam ni setiap seorang 2 nilai. Okey, silakan. Awak nak ambil yang mana? Saya rasa awak jumpa yang mana? Saya jumpa kat atas tu. Awak jumpa yang mana? Saya jumpa judo kat bawah sekali tu. Kita salah dalam perkataan patriot tu, nampak tak? Bukan. Saya jumpa ni perkataan rajin. Wah. Saya pun jumpa perkataan patuh tu. Ada juga pemurah. Ya. 3 baris kat bawah. Okey. Semua dah jumpa? Dah. Okey, cikgu nak Iwana pula. Ke depan dan tunjukkan apa yang Iwana jumpa. Okay. Saya jumpa pemurah. Pemurah dan juga rajin. Rajin. Okey. Iwana terangkan apa maksud dua-dua tu. Apa yang saya faham, cikgu? Boleh. Okay. Apa yang saya faham, kalau perkataan pemurah ni macam kita selalu berkongsi dengan orang lain ataupun kita selalu bagi apa ni yang dekat masjid tu. Oh, sedekah. Sedekah. Macam tu. Okay. Lepas Rajin. tu rajin ni apa yang saya tahu, apa yang saya faham macam diri saya sendirilah. Saya rasa saya rajin lah sebab lepas balik daripada sekolah saya mesti akan belajar balik. Macam tu. Kalau betul tak cikgu apa yang saya cakap? Betul. Tepukkan untuk Ana. Okey. Cik? Kamalia pula. Saya jumpa dua juga. Okey, kat mana tu? Pertama jujur. Jujur. Yang kedua dekat keselamatan. Oh, ni Ya, keselamatan. betul. Okey. Okey, terangkan apa maksud dua ni? Kalau jujur pula, saya rasa jujur ni bila kita beritahu perkara yang sebenar. Oh, tak menipu. Kita jujur dengan keadaan diri kita Betul. pada orang lain. Betul. Sebab saya rasa dalam Islam pun menggalakkan kita untuk jujur. Betul. Ya, kalau keselamatan pula, keselamatan ni adalah keselamatan ni macam diri kita ni kena selalu selamat. Maksudnya kita tak boleh mendekati perkara yang berbahaya sebab nanti mendatangkan keburukan dekat diri kita. Betul. Okey, ini saja. Okey. Okey. Tepuk tangan kepada Kamalia. Terbaik. Okey. Terima kasih. Jadi kita tengok awak semua dapat cari pemurah, rajin, jujur, keselamatan. Dan cikgu tadi jumpa patriot. Siapa jumpa juga? Patriot. Kami jumpa Dekat mana? Dekat hujung sekali. Betul, dekat sini. Jadi patriot, siapa tahu maksud patriot tu apa? Kita orang kurang faham. Okey. Mungkin kamu biasa dengar patriotisme. Okey, dia sama je patriot dengan patriotisme, iaitu semangat cinta akan negara. Betul. Sama. Okey, jadi tadi baru kita kenal. Sekarang kita nak main yang betul-betul orang kata untuk kita faham. Okey, jadi kita ke aktiviti yang pertama iaitu kotak beracun secara berkumpulan di mana mari membaca menggunakan intonasi yang betul. Jadi dekat depan cikgu ni, cikgu dah bawa satu kotak. Jadi siapa tahu main kotak beracun ni macam mana? Mungkin kita takut dengan kotak tu. Takut sebab nanti kena baca. Macam tu. Sebab tu lah dia panggil kotak beracun. Jadi dekat dalam kotak beracun ni ada 4 set soalan dengan dialog yang berlainan tentang nilai-nilai murni. Jadi apa yang kamu semua kena buat? Jadi setiap kumpulan, jadi kamu kena buat kumpulan lah. 2 orang, 1 kumpulan.
Okey. Jadi, setiap kumpulan tu harus ke depan dan mengambil secara rawak satu teks dalam ni. Jadi, dan mereka harus membaca dengan intonasi yang betul kepada kawan-kawan yang lain. Boleh? Bukan baca saja, cikgu nak awak juga faham tentang apa dialog tu, tentang apa. Boleh? Boleh. Okey, kita mulakan dengan kumpulan Kamalia dan Iwana dulu Satu kumpulan kan? Okey, saya nak dua-dua datang lah. Boleh. Okey, jom. Ambil satu. Ambil warna. Okey, duduk kat depan. Okey, boleh buka dan bagi tahu kawan awak dapat tajuk apa. Kita dapat tajuk Kawan Terjatuh. Kawan terjatuh. Okey. Okey, sama-sama kita dengarkan dialog yang akan disampaikan oleh Iwana dan Kamalia menggunakan intonasi yang betul. Ambil. Okey, boleh je. Okey. Aduh. Hana, tengok Farid jatuh dekat tangga. Sabar. Kan cikgu kata tadi, baca menggunakan intonasi yang betul. Jadi awak kena menjiwai. Kita tengok kat situ. Kalau aduh, macam tak kena kan? Jadi kena macam aduh, awak tengok Farid jatuh dekat tangga. Macam tu. Faham? Macam tu ke cikgu? Ya, itulah yang dimaksudkan membaca dengan intonasi yang betul. Okey, boleh Iwana ulang tak? Boleh. Okey, dengar Aduh. Hana, tengok Farid jatuh dekat tangga. Betul. Okey, silakan. Oh, tidak. Dia sakit tak? Okey. Kamalia, seperti yang cikgu kata tadi, intonasi kena sama dengan situasi. Jadi macam mana dekat situasi tu? Mungkin. Oh, tidak. Dia sakit tak? Betul. Macam perasaan yang cemas terhadap kawan dia, betul tak? Betul. Okey, sambung. Macam dia terhantuk sikit kepala. Kita pergi tolong dia lah. Okey. Iwana rasa salah dekat mana? Macam dia terhantuk sikit kepala. Selepas kepala tu kan ada noktah. Jadi kita perlu berhenti dan beri penekanan. Contohnya cikgu cuba Macam dia terhantuk sakit kepala. Macam dia terhantuk sakit kepala. Kita pergi tolong dia lah. Macam tu. Macam tu. Okay. Semula ya cikgu. Okey, boleh? Macam dia terhantuk sakit kepala. Kita pergi tolong dia lah. Betul. Okey. Kalau saya pula, betul. Kalau kita tunggu, mungkin dia makin sakit. Boleh awak ulang tak? Tengok betul-betul. Betul. Kalau kita tunggu, mungkin dia makin sakit. Bolehlah. Okey, sila teruskan. Farid kawan kita. Kita kena tolong. Pandai. Seterusnya. Jom angkat dia perlahan-lahan. Jangan risau. Kita kuat. Betul. Sambung sampai habis. Farid, awak okey ke? Jangan takut. Kami tolong awak. Fani, Farid tak bagi tahu. Terima kasih. Sakit sikit je. Hana pula bagi tahu, kita bawa awak ke bilik guru, cikgu boleh bantu. Tengok Hana, rasa lega bila kita tolong kawan yang susah. Betul tu. Kita kena sentiasa tolong kawan bila dia perlukan. Betul. Okey. Tepuk tangan dulu. Okey, itulah cara membaca menggunakan intonasi yang betul. Jadi kita kena sesuaikan di mana kita berada dengan intonasi. Kalau kawan sakit, kita kena ada intonasi yang cemas, kesian, nak tolong dia. Okey, jadi kita kan belajar tentang nilai murni. Jadi saya nak tanyalah awak berdua. Apakah nilai yang kawan awak terjatuh tu? Apakah nilai dalam situasi tu? Mungkin sebab kita pun tolong Farid tu. Jadi mungkin nilai murni tolong-menolong. Betul. Betul. Tolong menolong. Jadi terima kasih kepada Iwana dan Kamalia. Boleh duduk. Sama cikgu. Okey. Jadi, berdasarkan aktiviti yang pertama iaitu membaca menggunakan intonasi yang betul. Jadi, kenapa agak-agaknya kita perlu membaca dengan intonasi yang betul? Supaya apa? Saya rasa supaya faham. Supaya faham. Supaya maklumat yang nak disampaikan tu sampai. Lagi?
Contohlah, cikgu dekat mesyuarat. Cikgu guna intonasi yang marah. Rasanya mesyuarat tu berjalan dengan lancar tak? Tak. Jadi, menggunakan intonasi yang betul juga dapat mengelakkan dari berlakunya salah faham. Okey, betul. Semua dah pandai membaca dengan intonasi yang betul tadi cikgu tengok. Jadi kita beralih kepada aktiviti yang seterusnya. Ini aktiviti kedua, iaitu apa tu? Soalan dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca, cari dan bentang secara berkumpulan. Betul. Jadi awak kena baca, lepas ni ada petikan. Awak kena baca, cari dan bentang secara berkumpulan. Cikgu, macam mana nak main? Cikgu terangkan. Okey, permainan ni masih lagi dalam kumpulan. Jadi cikgu akan bekalkan setiap kumpulan dengan satu kertas. Jadi kertas boleh tengok kat sini sebab kat sini kecil. Jadi tengok dekat depan. Cikgu, apa petak-petak bulat-bulat ni untuk apa? Jadi dekat yang bulat hijau ni awak semua perlu tulis nilai murni yang terdapat dalam petikan sekejap lagi. Boleh? Boleh. Dekat hijau ni apa? Tulis Nilai murni. Dan tempat yang besar ni awak kena tulis contoh ayat. Okey, contoh. Cikgu bagi kat sini tolong menolong. Ayat, kita hendaklah tolong menolong antara satu sama lain supaya hidup aman dan damai. Macam tu. Faham? Faham. Okey, jadi cikgu bagi dulu kertas ni dekat kumpulan Kamalia dan Wana. Dan ini ialah petikannya. Jadi, cikgu tak naklah awak tulis terus. Kita baca dulu sama-sama. Boleh? Boleh. Okey, siapa nak baca dulu? Saya. Okey, Iwana. Iwana, cikgu nak awak baca yang ni dan yang ni. Okey. Boleh? Boleh. Okey, silakan. Hari aktiviti sekolah. Pada satu pagi, murid-murid di Sekolah Kebangsaan Bunga Raya berkumpul di padang untuk menjalankan aktiviti gotong royong. Betul. Adi dan kawan-kawannya rajin membersihkan taman sekolah. Mereka tidak mengeluh walaupun panas matahari. Okey, sabar. Okey, dekat ayat situ, Iwana jumpa tak di mana perkataan nilai? Kat mana? Rajin. Betul. Okey, teruskan. Semasa memungut sampah, Siti ternampak seorang murid baru jatuh. Dia terus membantu dan menunjukkan tolong-menolong yang baik. Okey, kat situ pun ada satu. Ada. Jumpa tak? Tolong-menolong. Betul. Okey. Okey, duduk Kamalia. Iwana, maaf cikgu. Okey, seterusnya Kamalia sambung. Sambung ni yang dekat sini. Di dalam kelas, guru meminta murid membuat projek seni. Semua murid bekerja dengan bertanggungjawab dan memastikan hasil kerja kemas dan cantik. Okey, betul. Kat mana nilai tu? Bertanggungjawab. Betul. Okey, sambung. Selepas itu, Amir menjemput kawannya yang kesunyian untuk bermain bersama, menunjukkan prihatin terhadap perasaan orang lain. Okey, dekat mana? Prihatin. Betul. Okey, dua lagi cepat. Pada waktu rehat, semua murid berkongsi makanan mereka dengan rakan yang lupa membawa bekal. Mereka menunjukkan budi bahasa dan menghormati satu sama lain. Cuba teka kat sini ada satu ke ada dua? Nilai murni tu. Dua, betul. Kat mana tu dua? Berbudi bahasa Satu dan menghormati. Betul. Okey, ayat yang terakhir. Akhirnya, guru memuji semua murid kerana mereka menunjukkan disiplin dengan mengemas semua alat dan membersihkan bilik kelas sebelum pulang. Okey, terima kasih. Tepuk. Okey, cikgu nak tanya. Kat tadi semua ni kawan awak dah cakap kat mana? Jadi yang ni, kat mana nilainya? Disiplin kan? Cikgu rasa macam disiplin. Kami rasa disiplin, cikgu. Disiplin, betul. Jadi apa maksud disiplin? Setiap pelajar perlu mematuhi disiplin sekolah. Apa maksud disiplin sebenarnya? Maksudnya kita kena ikut arahan yang telah Betul. ditetapkan. Disiplin tu maksudnya kita kena ikutlah arahan berdisiplin. Jaga diri kita tu. Okey, baik.
Jadi berdasarkan petikan ni, cikgu pun dapat lihat bahawa awak semua baca pun menggunakan nada yang betul. Di mana contoh, pada waktu rehat, awak baca faham tak? Pada waktu rehat, semua murid berkongsi, bukannya pada waktu rehat semua. Nampak tak? Jadi cikgu dapat tengoklah bahawa intonasi yang awak baca ni betul. Jadi kita berbaliklah kepada aktiviti kita, iaitu cari dekat dalam ni perkataan yang ada nilai murni, lepas tu bina ayat. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa sekarang untuk buat. Silakan. Kita buat. Yang pertama, yang awak bagi tahu tadi, rajin. Rajin. Itu rajin dalam tu. Ada tu. Okey. Ayat dia, tadi kan awak kata awak rajin. Dia boleh je awak tulis, saya seorang yang rajin membaca. Betul tak? Betul juga. Saya Yang kotak tak? seorang Kat mana kotak tu? Kat mana? Okey, jadi. rajin membaca buku. Satu lagi. Awak dah pula tulis dah. Boleh? Satu lagi apa ya? Ini kan disiplin. Lepas tu menghormati. Lagi dah kan? Dah. Okey, dah siap? Dah. Dah, okey. Jadi, kalau dah siap, apa tadi? Baca. Baca. Apa? Lepas siap tu dia kena buat apa? Kena baca. Bentang. Bentang. Jadi, okey, kita ke sesi perbentangan. Okey, boleh dipersilakan Kamalia dan Iwana untuk bentangkan hasil mereka. Okey. Silakan. Okey, kami jumpa 4. Yang pertama ialah tolong menolong. Ayat yang kami bina, Amir dan Iwana suka tolong menolong rakan mereka yang lain. Betul. Seterusnya. Okay, yang kedua pula, kami jumpa rajin. Contoh ayat yang kami bina ialah saya seorang yang rajin membaca buku. Yang ketiga, kami jumpa perkataan menghormati. Ayat yang kami bina, semua murid menghormati guru-guru yang mengajar mereka. Betul. Dan perkataan yang kami jumpa yang terakhir ialah disiplin. Contoh ayat dia, setiap murid mestilah mematuhi disiplin yang telah ditetapkan oleh guru. Betul. Tepuk tangan. Okey, boleh duduk ni kat cikgu. Okey, terima kasih. Jadi, perbentangan pun sudah, baca pun sudah, main pun sudah. Dan cikgu rasa awak semua dah faham kan tentang nilai murni ni kan? Dah. Cara membaca menggunakan tengok berbelit. Cara membaca menggunakan intonasi yang betul pun dah tahu kan? Dah. Okey. Jadi kita ke refleksi. Jadi refleksi ni tak ada apa pun, cuma cikgu nak tanya kefahaman awak je lah. Jadi cikgu nak Kamalia senaraikan 3 nilai murni dan Iwana pun senaraikan 3. Cikgu tak nak yang sama, boleh? Boleh. Okey, kita satu-satu kita cuba. Okey. Pertama, saya jumpa macam yang saya buat tadi, kalau Menolong. Patriot tu. Patriot. Dan rajin. Rajin, betul. Okey, Iwana, cikgu nak dengar awak pula 3. Okey, yang saya dapat hari ni ialah jujur, amanah, dan juga disiplin. Betul. Okey, jadi cikgu dah dapat terlihat dah. Setidaknya kamu semua dapat menyenaraikan 3 nilai murni. Jadi ianya menunjukkan bahawa apa yang cikgu nak sampaikan dekat kamu ni dah pun tercapai. Jadi cikgu rasa tak
Ada apa dah? Kelas kita berhenti dekat sini je lah, boleh? Boleh. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Baiklah, marilah kita kupas bersama-sama hasil analisis atau penilaian terhadap RPH. Baiklah, dimulakan dengan kekuatan iaitu 1.1 strategi pengajaran. Penggunaan strategi pengajaran yang berpusatkan murid dan bahan didapati berkesan dalam meningkatkan penglibatan aktif murid sepanjang PDPC. Aktiviti set induksi dimulakan dengan nyanyian bersama yang berjaya menarik perhatian murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria dan kondusif. Seterusnya, aktiviti cari perkataan tersembunyi dijalankan bagi merangsang pemikiran murid dan meningkatkan fokus mereka terhadap isi pelajaran. Gabungan kedua-dua aktiviti ini dapat bukan sahaja menjadikan PDPC lebih menyeronokkan, malah membantu murid bersedia untuk mengetahui pembelajaran seterusnya dengan lebih aktif. Kekuatan yang kedua iaitu teknik dan aktiviti. Teknik pengajaran melalui aktiviti lakonan dialog, penggunaan permainan kotak beracun membantu murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Selain itu, aktiviti ini turut meningkatkan keyakinan diri murid di samping menggalakkan komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan. Seterusnya iaitu bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti peta aiting ataupun peta pokok membantu murid menstrukturkan maklumat secara visual dengan lebih jelas. Hal ini memudahkan murid mengenal pasti idea utama dalam teks yang dipelajari. Baiklah, beralih kepada kekuatan yang keempat iaitu kekuatan yang terakhir iaitu penerapan nilai. Elemen merentas kurikulum iaitu EMK berjaya diterapkan secara tidak langsung sepanjang PDPC berlangsung, khususnya nilai kesungguhan, disiplin dan kerjasama sesama murid. Seterusnya, kita akan masuk kepada kelemahan RPH. Yang pertama ialah ketidakselarasan antara aktiviti dengan objektif pembelajaran. Walaupun aktiviti seperti nyanyian dan cari perkataan sembunyi berjaya menarik perhatian murid, tetapi terdapat isu dari segi keselarasan dengan objektif utama, iaitu membaca dengan sebutan yang betul, membaca dengan intonasi yang betul. Jadi, nyanyian mungkin membantu dari segi ritma dan keseronokan, tetapi tidak semestinya melatih sebutan fonetik yang tepat. Begitu juga dengan aktiviti mencari perkataan. Ia lebih kepada kemahiran mengenal pasti perkataan, bukan membaca secara lisan. Implikasinya, murid mungkin aktif dan terlibat, tetapi pencapaian terhadap objektif pembelajaran tidak dapat dipastikan secara jelas. Yang kedua pula ialah peneguran tidak sistematik dan kurang berstruktur. Jadi, walaupun guru menegur kesilapan intonasi murid semasa aktiviti seperti kotak beracun dan lakonan dialog, peneguran tersebut dilihat berlaku secara spontan dan tidak melibatkan semua murid secara menyeluruh. Peneguran sahaja tidak mencukupi kerana murid hanya tahu mereka salah tetapi mungkin tidak faham cara untuk membetulkan kesalahan tersebut. Aktiviti ulang baca yang dijalankan lebih bersifat umum dan cenderung kepada peniruan semata-mata. Juga, tidak semua murid mendapat peluang untuk membaca dan menerima maklum balas secara individu. Kelemahan RPH yang ketiga pula ialah ketiadaan strategi yang berbeza, iaitu di dalam kelas yang mempunyai ramai murid, tahap kebolehan dia juga pasti berbeza. Namun, di dalam RPH ini, semua murid melakukan aktiviti yang sama. Tiada sokongan khusus untuk murid yang lemah, contohnya macam bimbingan membaca secara berpandu. Dan tiada cabaran tambahan untuk murid yang cemerlang. Sebagai contoh, murid lemah mungkin tidak dapat mengikuti lakonan dengan baik. Murid cemerlang pula tidak dapat dicabar untuk membaca dengan ekspresi ataupun memahami secara mendalam. Jadi, implikasinya murid lemah akan ketinggalan dan murid cemerlang akan menjadi tidak berkembang serta PDPC akan menjadi tidak inklusif.
Dan yang akhir sekali, kelemahan RPH kami ialah BBM kurang menyokong kemahiran membaca secara langsung. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti peta iting dan permainan kotak beracun lebih bertumpu kepada pemahaman teks dan penglibatan murid dalam aktiviti. Penggunaan bahan bantu mengajar ini juga kurang menyokong secara langsung dari aspek latihan sebutan, latihan intonasi dan model bacaan yang betul. Sebagai contoh, peta iting membantu aspek kognitif iaitu memahami teks, manakala kotak beracun pula lebih kepada aktiviti permainan dan komunikasi. Sepatutnya untuk mengukuhkan kemahiran membaca, guru boleh menggunakan BBM seperti rakaman audio bacaan yang betul, model bacaan oleh guru secara berfokus dan juga latihan pengulangan secara terancang. Implikasinya, terdapat jurang antara kemahiran membaca secara lisan dengan kemahiran memahami teks yang menyebabkan penguasaan membaca murid tidak dapat diperkukuh secara menyeluruh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penambahbaikan yang perlu ditambah pada rancangan pengajaran RPH ini. Yang pertama, penambahbaikan pada objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran perlu ditambah baik dengan menjadikannya lebih spesifik dan boleh diukur. Objektif yang dinyatakan sebelum ini hanya menunjukkan keupayaan murid dalam membaca dan memahami secara umum tanpa menyatakan tahap pencapaian murid. Oleh itu, objektif perlu disertakan dengan ukuran pencapaian seperti bilangan dialog yang perlu dibaca dengan betul atau jumlah idea utama yang perlu dikenalpasti oleh murid. Kedua, penambahbaikan pada kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan perlu diselaraskan dengan objektif pembelajaran dan aktiviti pengajaran. Kriteria kejayaan yang asal berkaitan dengan imbuhan tidak selaras dengan fokus pengajaran yang menekankan kemahiran membaca dan memahami idea utama. Oleh itu, kriteria kejayaan perlu diubah kepada kebolehan membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul serta mengenalpasti idea utama dengan lebih tepat. Ketiga adalah cadangan penambahbaikan pada aktiviti PDP. Aktiviti pengajaran seperti lakonan dialog, kerja kumpulan dan pembentangan adalah sesuai untuk meningkatkan kemahiran membaca murid. Namun demikian, penambahbaikan boleh dilakukan dengan menambah elemen pentafsiran semasa aktiviti dijalankan. Khususnya dalam langkah 1, guru boleh menilai sebutan, intonasi dan kelancaran membaca murid secara langsung. Selain itu, penambahan soalan yang berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi kebat juga mampu membantu murid berfikir secara lebih kritis dan menghubungkan pembelajaran dengan situasi sebenar dalam kehidupan mereka. Keempat ialah penambahbaikan pada bahan bantu mengajar BBM. Bahan bantu mengajar dalam RPH ini boleh dipertingkatkan dengan memasukkan elemen bahan interaktif dan teknologi digital seperti penggunaan kuis dalam talian atau paparan teks dialog beranimasi bagi menarik perhatian murid. Selain itu, guru juga boleh menyediakan kad petunjuk idea utama sebagai panduan kepada murid semasa aktiviti perkumpulan. Penggunaan bahan yang lebih berinteraktif ini dapat membantu murid memahami isi pembelajaran dengan lebih jelas serta meningkatkan penglibatan mereka secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Kelima, penambahbaikan pada penutup dan refleksi. Aktiviti penutup boleh diperkukuhkan dengan menambah aktiviti pengukuhan ringkas seperti meminta murid membaca semula satu dialog pendek secara berkumpulan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti ini dapat membantu murid mengukuhkan kemahiran membaca serta memastikan isi pembelajaran yang mereka pelajari difahami dengan lebih jelas sebelum tamat sesi pembelajaran. Selain itu, elemen pembelajaran berbeza juga boleh dimasukkan bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Murid yang lemah boleh diberi bimbingan oleh guru secara tambahan, manakala murid cemerlang boleh diberikan aktiviti pengayaan. Dapat kita lihat secara kesimpulannya, rancangan pengajian harian RPH ini dirancang untuk membantu murid tahun 4 menguasai kemahiran membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami idea utama melalui tajuk yang telah ditetapkan.
pengajaran telah dilaksanakan berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang menekankan kemahiran asas membaca dan memahami petikan. Melalui simulasi video pengajaran yang dijalankan, aktiviti seperti set induksi berbentuk permainan, lakonan dialog secara berpasangan, perbincangan kumpulan menggunakan peta iting dan pembentangan hasil kerja telah memberikan peluang kepada murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhannya, pelaksanaan aktiviti yang terancang dan tersusun ini mampu membantu murid meningkatkan keyakinan diri dalam kemahiran komunikasi serta memahami terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.